Pernah tak anda rasa semakin kuat anda cuba mendapatkan sesuatu, semakin jauh ia lari daripada anda? Anda bekerja lebih keras, anda merancang lebih teliti, anda mengawal setiap perincian, tetapi impian anda seolah-olah sengaja mengelak. Anda berada dalam satu perlumbaan yang meletihkan dan garisan penamat sentiasa bergerak lebih jauh. Ini adalah satu pengalaman yang sangat biasa. Satu kitaran kekecewaan yang dialami oleh ramai orang. Kita diajar sejak kecil bahawa usaha keras adalah kunci kejayaan. Lagi kuat kau usaha, lagi cepat kau dapat. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepercayaan ini adalah separuh benar dan separuh lagi adalah perangkap yang menghalang anda daripada mencapai apa yang anda benar-benar inginkan? Inilah yang saya panggil paradoks usaha. Apabila anda terdesak mencuba untuk mewujudkan sesuatu, anda sebenarnya sedang menghantar satu isyarat, satu frekuensi kekurangan kepada alam semesta. Setiap tindakan paksa anda menjerit, saya belum ada ini, dan saya takut saya tak akan dapat ini. Realiti seperti sebuah cermin gergasi tidak membalas kepada apa yang anda minta dengan kata-kata. Ia membalas kepada siapa anda pada saat itu. Ia memantulkan keadaan dalaman anda. Jika keadaan anda adalah keadaan terdesak dan kekurangan, maka cermin itu akan memantulkan lebih banyak situasi yang membuatkan anda terasa terdesak dan kekurangan. Kejayaan besar dalam hidup selalunya tidak datang pada saat kita berlawan paling sengit. Ia datang pada saat kita menyerah. Pada saat kita berhenti bergelut dan melepaskan. Kunci untuk membuka pintu realiti impian anda bukanlah dengan menolaknya lebih kuat, tetapi dengan mencari kunci yang betul. Dan kunci itu ialah penyerahan yang bijak dan penjajaran frekuensi. Sekarang, apabila saya sebut perkataan menyerah, ramai yang salah faham. Mereka fikir ia bermaksud putus asa, mengalah, atau menjadi pasif dan tidak berbuat apa-apa. Ini adalah satu salah tanggapan yang bahaya. Menyerah dalam konteks manifestasi bukanlah kelemahan. Ia adalah kekuatan tertinggi. Ia bukan satu keadaan pasif, tetapi satu keadaan aktif yang dinamakan koheren. Koheren bermaksud anda merangkumi perasaan seolah-olah impian anda sudah pun menjadi kenyataan. Anda tidak lagi menunggu ia berlaku di luar sana. Anda menjadikannya satu realiti di dalam diri anda terlebih dahulu. Anda menjajarkan frekuensi tenaga anda dengan frekuensi realiti yang anda inginkan. Fikirkan tentang fizik kuantum dan kesan pemerhati. Eksperimen telah menunjukkan bahawa tindakan memerhati itu sendiri mengubah hasil sesuatu kejadian pada tahap kuantum. Anda adalah pemerhati bagi realiti anda. Persoalannya, dari keadaan apakah anda sedang memerhati? Adakah anda memerhati dari keadaan cemas, takut dan kekurangan? Atau adakah anda memerhati dari keadaan tenang, percaya dan berkelimpahan seolah-olah ia sudah menjadi milik anda? Alam semesta tidak bertindak balas kepada kemahuan ego anda. Ia bertindak balas kepada frekuensi dominan yang anda pancarkan. Menyerah adalah tindakan berani untuk menukar frekuensi anda daripada meminta kepada menerima. Untuk memahami mengapa usaha paksa sering gagal, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam diri kita, ke dalam sistem operasi yang mengawal 95% kehidupan kita setiap hari, iaitu minda separasedar. Ahli neuroscience telah membuktikan bahawa minda separasedar kita adalah gudang memori emosi dan program yang dipelajari sejak kecil. Bagi kebanyakan kita, program ini mengandungi kepercayaan seperti hidup ini susah, tiada apa yang datang dengan mudah, atau saya perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang saya mahu. Apabila anda berusaha secara paksa, anda sebenarnya sedang mengaktifkan dan mengukuhkan program-program lama ini. Anda sedang mengukuhkan identiti sebagai seorang pejuang,
seseorang yang sentiasa perlu bergelut. Minda separa sedar anda yang tugasnya adalah untuk memastikan anda konsisten dengan identiti anda akan terus mencipta realiti di mana anda perlu berjuang. Anda terperangkap dalam satu gelung maklum balas. Anda berjuang kerana anda percaya hidup ini sukar, dan hidup anda menjadi sukar kerana anda sentiasa berjuang. Malah pada tahap biologi, melalui bidang epigenetik, kita tahu bahawa keadaan emosi kita boleh menghantar isyarat kepada gen kita. Keadaan tertekan dan bergelut mengaktifkan gen kelangsungan hidup, manakala keadaan tenang dan kesyukuran mengaktifkan gen untuk pertumbuhan dan pemulihan. Keadaan dalaman anda adalah arahan biologi kepada badan dan arahan frekuensi kepada alam semesta. Jadi, bagaimana kita boleh keluar daripada kitaran perjuangan ini? Bagaimana kita boleh beralih dari usaha paksa kepada aliran yang berkuasa? Jawapannya terletak pada pemahaman tentang sistem saraf kita. Apabila anda berada dalam keadaan tertekan, cemas dan terdesak, anda mengaktifkan sistem saraf simpatetik ataupun tindak balas lawan atau lari. Dalam keadaan ini, persepsi anda menyempit. Anda hanya boleh melihat masalah, halangan dan apa yang salah. Tenaga anda menjadi huru-hara dan tidak koheren. Anda menghantar isyarat yang bercelaru kepada medan kuantum. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan tenang, percaya dan bersyukur, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik atau keadaan rehat dan hadam. Dalam keadaan ini, persepsi anda meluas. Anda mula melihat peluang, penyelesaian kreatif dan jalan yang sebelum ini tidak kelihatan. Tenaga anda menjadi tenang, teratur dan koheren. Anda menjadi seperti laser yang fokus, menghantar isyarat yang jelas dan kuat kepada alam semesta. Peralihan dari paksaan kepada aliran adalah peralihan fisiologi dari dominasi simpatetik kepada dominasi parasimpatetik. Anda boleh melakukan ini secara sedar melalui pernafasan dalam, meditasi atau dengan sengaja merasakan emosi seolah-olah impian anda sudah tercapai sekarang. Fikirkan eksperimen dibubuhi celah dalam fizik kuantum. Zarah berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga, sehinggalah ia diperhatikan. Pemerhati yang koheren, yang tenang dan fokus, meruntuhkan kemungkinan itu menjadi realiti yang selaras dengan pemerhatian mereka dengan lebih berkesan berbanding pemerhati yang kelam kabut dan terdesak. Kualiti pemerhatian anda menentukan kualiti realiti anda. Satu perkara yang sangat penting untuk difahami ialah melepaskan perjuangan tidak bermakna anda berhenti bertindak. Ramai orang terkeliru di sini. Mereka fikir, jadi saya hanya perlu duduk dan berangan-angan sahaja. Tidak sama sekali. Perbezaannya terletak pada sumber tindakan anda. Terdapat dua jenis tindakan, tindakan paksa dan tindakan berinspirasi. Tindakan paksa datang dari minda yang cemas. Ia lahir dari ketakutan dan perasaan, saya perlu membuat ini berlaku. Ia rasa berat, seperti menolak batu besar ke atas bukit. Setiap langkah terasa seperti satu perjuangan. Tindakan ini menghantar isyarat kekurangan. Ia memberitahu alam semesta, saya tidak percaya ini akan berlaku, jadi saya perlu memaksanya. Sebaliknya, tindakan berinspirasi datang dari hati, dari keadaan penjajaran dan koheren. Ia tidak terasa seperti ditolak tetapi ditarik. Ia rasa ringan, mudah dan mengalir. Ia adalah langkah seterusnya yang muncul secara semula. Jadi apabila anda berada dalam keadaan percaya dan menerima, tindakan ini adalah satu isyarat koheren. Ia memberitahu alam semesta, saya tahu ini sudah selesai. Saya hanya mengambil langkah yang menyeronokkan ini sebagai meraihkannya. Urutannya sangat penting. Jangan bertindak untuk mendapatkan perasaan itu. Dapatkan perasaan itu terlebih dahulu dan kemudian bertindak dari perasaan itu.
Jadilah orang yang sudah memiliki apa yang anda inginkan dalam fikiran dan perasaan anda. Kemudian tanya diri anda, apa yang orang ini akan lakukan hari ini? Dan lakukan itu. Tindakan anda menjadi lanjutan semula. Jadi dari keadaan dalaman anda, bukan satu percubaan terdesak untuk mengubah keadaan luaran anda. Konsep ini selari dengan ajaran kuno seperti Wu Wei dari falsafah Tao yang bermaksud tindakan tanpa usaha. Ia juga bergema dengan kebijaksanaan rohani yang mengajar kita untuk berdiam diri dan ketahuilah bahawa akulah Tuhan. Ini bukan bermakna pasif, tetapi berada dalam keadaan kepercayaan yang mendalam, di mana kuasa kreatif yang lebih tinggi boleh bekerja melalui anda tanpa halangan dari ego yang ketakutan. Apabila anda berjaya beralih daripada perjuangan kepada keadaan koheren ini, sesuatu yang ajaib mula berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang kini memegang frekuensi yang jelas dan stabil mula berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda melalui satu prinsip yang dipanggil resonance. Sama seperti garpu tala yang boleh membuat garpu tala lain bergetar pada frekuensi yang sama tanpa menyentuhnya. Medan tenaga koheren anda mula melatih atau menyegerakan medan di sekeliling anda. Realiti mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi dalaman anda. Inilah sebabnya mengapa anda mula mengalami sinkronisiti. Anda tiba-tiba terfikir tentang seseorang dan orang itu menelefon anda. Anda memerlukan satu maklumat dan anda secara tidak sengaja terjumpa buku atau video yang tepat. Peluang yang sempurna muncul entah dari mana. Ini bukan kebetulan, ini adalah fizik. Ini adalah alam semesta yang bertindak balas terhadap isyarat jelas yang anda hantar. Ia mengatur semula zarah, orang dan keadaan untuk membawa kepada anda pengalaman yang sepadan dengan getaran anda. Untuk membantu anda mempraktikkan prinsip ini dalam kehidupan seharian, saya ingin anda menggunakan satu pengisytiharan yang sangat berkuasa. Ia adalah arahan kepada minda separa sedar anda dan kepada alam semesta. Ucapkan dengan kuat dan rasakannya. Saya benarkan ia menjadi mudah. Ulangi lagi, saya benarkan ia menjadi mudah. Perhatikan bagaimana perasaan anda berubah apabila anda mengatakannya. Anda beralih dari tenaga penentangan kepada tenaga penerimaan. Anda beralih dari frekuensi perjuangan kepada frekuensi resonance. Saya mahu anda jeda sekejap dan tulis di ruangan komen di bawah. Saya benarkan ia menjadi mudah. Jadikan ini sebagai mantera anda mulai hari ini. Salah satu cabaran terbesar dalam proses ini ialah keinginan minda untuk mengetahui keseluruhan rancangan. Kita mahu melihat peta dari titik A ke titik Z. Kita mahu tahu bagaimana ia akan berlaku. Tetapi alam semesta jarang berfungsi seperti itu. Proses manifestasi sengaja tidak telus sepenuhnya. Ia tidak memberikan anda peta lengkap. Sebaliknya, ia memberikan anda serpihan, tanda-tanda atau kepingan teka-teki seterusnya. Mencuba untuk memaksa gambaran penuh hanya akan mencipta kekecewaan dan penentangan. Ia adalah satu lagi bentuk usaha paksa yang lahir dari ketidakpercayaan. Kemahiran sebenar dalam permainan ini adalah untuk belajar mempercayai proses tersebut. Tugas anda bukan untuk memikirkan bagaimana. Tugas anda adalah untuk mengekalkan keadaan dalaman dan frekuensi seolah-olah ia sudah berlaku dan kemudian mengambil langkah berinspirasi seterusnya yang muncul di hadapan anda, walaupun anda tidak dapat melihat 10 langkah di hadapan. Ini memerlukan kepercayaan yang mendalam. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Melawan keraguan hanya memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, akui ia. Katakan, oh, hello keraguan. Saya nampak awak. Awak adalah program lama yang cuba melindungi saya.
Kemudian dengan lembut alihkan fokus anda kembali kepada perasaan impian anda yang sudah tercapai. Tanya diri anda, apakah yang akan dirasakan oleh versi diri saya yang sudah memiliki masukan impian anda sekarang? Dan kemudian masuk ke dalam perasaan itu. Proses ini membina otot rohani anda. Ia mengajar anda untuk berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Ia adalah satu perjalanan penciptaan bersama, di mana anda memegang visi dan perasaan, dan anda membenarkan satu kecerdasan yang lebih tinggi untuk mengatur butiran-butiran yang rumit. Ini adalah makna sebenar penyerahan kepada kuasa yang lebih besar, satu tema yang terdapat dalam semua tradisi kerohanian utama di dunia. Sebagai kesimpulan, mari kita ikat semuanya bersama-sama. Mesej utama yang ingin saya sampaikan hari ini adalah ini. Kuasa sebenar anda untuk mencipta dan mewujudkan tidak terletak pada seberapa kuat anda menolak atau seberapa keras anda berjuang. Kuasa sebenar anda terletak pada seberapa dalam anda boleh menjajarkan diri anda dengan realiti yang anda inginkan. Manifestasi adalah fungsi resonance, bukan paksaan. Ia adalah satu anjakan paradigma daripada mencuba kepada menjadi, dari paksa kepada aliran. Anda telah diberikan satu kerangka kerja baru untuk mencapai matlamat anda. Berhentilah bergusti dengan realiti. Mulalah menari dengannya. Alam semesta bukanlah lawan yang degil untuk ditakluki. Ia adalah rakan kongsi yang responsif dalam tarian kosmik, menunggu anda untuk memimpin dengan frekuensi yang koheren dan hati yang percaya. Titik kuasa anda yang paling utama bukanlah dalam tindakan luaran anda, tetapi dalam keadaan dalaman anda. Ubah frekuensi anda, dan anda akan mengubah realiti anda. Ini bukan sihir, ini fizik kuantum. Ini bukan idea zaman baru yang dangkal. Ini adalah kebijaksanaan kuno yang disahkan oleh sains moden. Kekuatan untuk mengubah dunia anda tidak berada di luar sana. Ia telah berada di dalam diri anda selama ini, menunggu untuk diaktifkan bukan melalui perjuangan, tetapi melalui penyerahan yang anggun. Jika video ini memberi resonans dengan anda, kongsikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang menghubungkan sains, spiritualiti dan potensi manusia. Dan yang paling penting, amalkan prinsip ini mulai hari ini. Lepaskan perjuangan. Ucapkan dengan penuh keyakinan, saya benarkan ia menjadi mudah. Dan saksikan bagaimana alam semesta mula mengatur semula dirinya untuk anda.